macam Tok Nas cakap, nasal kan, awal semua kan, actually memang betul. Apa Tok Nas cakap, tak apalah, ini ada pertandingan, kita masih ada lagi 6 minggu lagi. So abang tak rasa kecewa, tapi minggu depan saya akan berjuang lagi. Saya akan cuba sedaya upaya untuk mendapat top 3 lagi, insyaAllah. Susah ke nak main lagu Anwar Zain ni sebenarnya? Memang susah sebenarnya. Lagu Anwar Zain ni memang orang cakap tu satu pernafasan bila sampai satu lagu tu kena menyampaikan. Tetapi saya dah bagi yang terbaik lah pada malam tu, pada malam ini. Jadi saya berterima kasih juga kepada juri kerana macam Tok Nas cakap, nasal kan, awal semua kan, actually memang betul. Apa Tok Nas cakap tu memang betul. Jadi saya terima dengan ikhlasnya. InsyaAllah minggu depan saya kasih lagi all out. Minggu depan main lagu Rahmat Ikramata. Saya, memang abang purposely play lagu tu ke macam mana? Beberapa buah lagu, tapi saya dapat hanya segenggam setia. Saya tapi saya suka lagu tu. Saya dah pernah nyanyi jamming kat bawah blok sebenarnya dengan gitar tong kan. Tapi memang lagu era 90-an tu saya suka dengan lagu-lagu rock kapak orang cakap tu, rock lele kan. Seperti Wings, Search, Abang Rahmat Ikan Matra, Abang Rahmat Mega, semua lagu memang saya minati sekali.